Okey, di dua-dua sebelah saya sini adalah Myvi Icon Facelift model. Ini model start tahun 2015. Masa Myvi dah keluar 10 tahun, dia keluar model ini untuk special edition lah. Kita panggil lah Icon Special 10 Anniversary Edition. So apa beza dengan ni? Ini model SE, dua-dua SE. SE dia depan dia ada carbon. Dia punya bolty line, dia sport sikit. Dengan dia punya lampu ada DRL sini. Ini sebenarnya panggil apa? LED light guide lah. Ni macam DRL. Kat malam memang nampak comel lah ni kereta. Okay, jom kita tengok startkan engine. Tengokkan dia punya mileage yang warna biru ni berapa sekarang. Okay, 76,000 sahaja. Ini mileage memang confirm original. Sebab apa? Dia service record ada lagi ya. Semua servis dekat Pura 2 kilang sahaja. So memang confirm 100% kita boleh garanti mileage ini ori lah. So dalaman SC dia lain. Di sini ada cup holder lah. Dia punya side mirror boleh lipat lah. Dalaman sini ada chrome. Dia punya konsol pun ada metallic silver. Ini leather styling, ada benang merah. Dengan belakang seat. Ini seat kita panggil semi paket lah. Nampak kat sini lain pada yang model EZ 1.3 tu. Sini ada poket. Poket ini untuk tisu lah. Boleh letak tisu. Ini kantong yang topek-topek yang perempuan tu. Ini yang safety feature untuk Produa yang keluarkan model ni lah. Ada tapau hook ini. Pergi tapau pasar malam. Ini penting lah barang-barang ni.